Malam ni kita nak buat satu video yang mana dia berkaitan dengan isu murtad. Aku pun tak tahulah negara kita ni murtad ni dah jadi perkara yang biasa ke apa. Ya? Kita ada mufti, kita ada pengarah Jabatan Agama, kita ada Mahkamah Syariah, semua ada ni. Adakah di Malaysia ni murtad ni dibenarkan? Sama ada orang tu dia masuk Islam, lepas tu dia nak murtad. Dia daripada bukan Islam, masuk Islam, lepas tu nak keluar balik. Ataupun dia memang dilahirkan sebagai orang Islam, lepas tu tiba-tiba dah besar tua bangka dah, baru nak murtad. Adakah perkara ni dibenarkan di dalam Malaysia? Bukan apa, yang menjadi kerisauan kita bila kita tengok perkara macam ni berlaku adalah seolah-olah macam agama Islam ni boleh dipermain-mainkan. Suka-suka hati masuk, suka-suka hati keluar. Setahu akulah agama Islam ni, dia you can step in but you are not simply to step out tau. Islam ni boleh masuk, tak boleh keluar. So nasihat aku kepada orang-orang yang sama ada mu'alaf ke ataupun orang yang ada berfikir nak masuk Islam tu, jangan main-mainkan agama Islam tau. Masuk suka-suka, keluar suka-suka. Apatah lagi yang memang dilahirkan sebagai anak orang Islam, lepas tu nak murtad pula. Ini merujuk pada satu kes baru ni, viral. Lepas tu tadi aku dengar ada budak sekolah pula dah murtad. Kerana pengaruh media sosial ke apa, aku tak tahulah. Jadi persoalan dia kat sini, baru ni ada satu kes dibawa ke mahkamah dan kita tak tahu apa perkembangan kes tu sebenarnya. Seorang lelaki dikatakan berketurunan Sikh. Dia ni dilahirkan sebagai orang Islam, tapi dibesarkan oleh keluarga yang bukan Islam. Lebih kurang gitulah cerita dia. Dan sekarang pergi mahkamah dengan bangganya mohon untuk keluar Islam. Apa dah jadi dengan pengarah Mawib, pengarah Jabatan Agama, Majlis Agama Islam Kuala Lumpur? Apa dah jadi benda macam ni? Adakah murtad ni suka-suka je kat Malaysia ni? Memanglah hak beragama tu, kebebasan hak untuk beragama. Tapi bagi aku, Jabatan Agama Islam, Majlis Agama Islam kena kawal benda-benda macam ni. Jangan bangga sangat orang nak memeluk agama Islam, tapi kalau dia masuk sekadar untuk sesuatu, masuk sebab nak kahwin, masuk sebab dapat bantuan perkim, sudahnya besok murtad sesuka hati. Apatah lagi yang memang dilahirkan sebagai orang Islam, lepas tu nak murtad. Jadi kerajaan, especially Mawib, pengarah Mawib yang handsome, pengarah Mawib tu kenalan aku juga. Cuba buat satu ulasan, kalau perlu dibentangkan kat parlimen satu undang-undang dan peraturan untuk orang Islam ni. Agama Persekutuan Agama Islam ni, Malaysia ni. Takkan kita nak biarkan orang bukan Islam ataupun bangsa-bangsa yang bukan Islam ni, apatah lagi yang memang Islam, mempersenda-sendakan agama macam ni. Faham? Kes ini ada banyak berlaku tau. Main-main je aku tengok. Ramai orang bangga dapat mengislamkan orang tu, mengislamkan orang ni. Tapi korang tak guide dia. Tak ada lepas Islam kan lepas tangan. Alamatnya 5 tahun 10 tahun pun semayang pun tak pandai lah.